Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara Razali selaku pengurusi majlis, yang dihormati Cikgu Bat daripada SAMM, dan seterusnya pimpinan-pimpinan Parti Keadilan Rakyat, PAS, EAP, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Ini susahnya bila kita selepas orang hebat, banyak orang dah nak balik lah semua. Orang nak tunggu dia. Jadi itu susahnya kita nak bersaing dengan orang-orang hebat ni. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, satu hari saya nak bagi ambil masa sedikit, 10-15 minit saja untuk makluman kepada semua bahawa esok kita ada satu program yang sangat besar dan bermakna terutama sekali kepada seluruh penduduk negeri Pahang. Kita akan menganjurkan satu perhimpunan yang paling besar pernah diadakan di Pantai Timur. Kita kemungkinan ada akan menyaingi jumlah peserta bersih dua. Kemungkinan itu ada daripada mood yang dilihat, momentum yang kita dapat dan maklumat yang kita terima daripada seluruh tempat di negeri Pahang dan juga rakan-rakan di negeri-negeri lain. Kemungkinan besar Kuantan akan dibanjiri dengan himpunan hijau pada besok pagi. Dan saya bagi pihak penganjur ingin memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut, jangan gusar, jangan bimbang untuk bawa seluruh ahli keluarga hadir, kerana kita telah mendapat kelulusan formil. Walaupun pada peringkat awalnya kita bercadang untuk mengadakan perhimpunan itu di Padang MPK 1. Padang itu berhadapan dengan masjid. Kerana ada sebab kita duduk dalam bandar ini, kerana selain daripada tempat yang banyak dan luas, begitu juga dengan kemudahan lain, tandas berlampiran masjid ada, kita ada tempat yang mudah untuk nak solat dan sebagainya. Kita pilih MPK 1. Pada peringkat awal, MB kata sokong. Semua kan tahu, keluar dalam surat khabar, keluar dalam TV, Menteri Besar Pahang kata dia sokong himpunan hijau dan dia pun nak datang besok, dia kata. Dan dia kata 20,000 anggaran peserta sikit. Kenapa 20,000 je? Dia nak lebih ramai lagi. Itu satu cabaran kepada kita. Orang sini panggil anjing sebenarnya tu, kita tahu. Sebenarnya dia cuma memperkecilkan kita. Tetapi oleh kerana cabaran yang beliau berikan telah membangkitkan semangat seluruh rakyat negeri Pahang untuk datang berhimpun besok. Selang 1 hari, 2 hari sebelum perhimpunan itu diadakan semalam, mereka pihak MPK telah mengepung padang tersebut, kononnya untuk memperbaiki padang, untuk tujuan penganjuran sukma pada bulan Julai nanti. Pahang jadi tuan rumah sukma dan kerja-kerja pembaikan telah tertangguh 2 bulan, dia kata. Tuan-tuan dan puan, bila kita berjumpa dengan pekerja yang datang, mereka datang daripada Temeloh, diminta datang pagi itu, petang pun kena pacak kayu dah. Tempat tinggal pun tak tahu lagi kat mana nak duduk ni. Betapa desperate, betapa terdesaknya mereka untuk menghalang kebangkitan rakyat. Kerana pihak polis pun menjalankan penyelidikan dia. Pihak polis pergi temu ke setiap peniaga kedai di lorong ini. Kita dapat maklumat dan majoriti menyokong perhimpunan. Kerana matlamat kita jelas, kita bukan lawan kerajaan. Kita hanya kata kita maklumkan bahawa pembangunan yang nak dilaksanakan di negeri ini, di seluruh negara, perlulah pembangunan yang mampan, yang sustainable, tidak memudaratkan kesihatan, keselamatan dan mencemarkan alam sekitar. Sebab itu projek finance kita bantah, kerana kita tahu ianya akan mendatangkan kemudaratan kepada persekitaran kita di masa yang akan datang, dan juga tidak mendatangkan manfaat langsung kepada rakyat negeri Pahang. Kenapa harus kita menerima risiko itu? Itu persoalannya. Kenapa kerajaan hari ini menerima projek ini dan meletakkan risiko itu ditanggung oleh rakyat negeri Pahang di generasi akan datang? Dan ini terbukti benar. Apa yang kita bangkang sebiji sama apa yang telah dialami oleh penduduk Bukit Merah pada hari ini. Kerana apa? Penduduk Bukit Merah terpaksa berdepan dengan risiko penyakit dan sebagainya, sehingga hari ini mereka terpaksa menguruskan sisa yang mengandung radioaktif dan ditanam di Bukit Keledang di Perak.
syarat yang sama dikenakan pada Lynas. Semasa lesen operasi sementara diluluskan, AELB memberikan 5 syarat. Salah satu daripada syarat, Lynas perlu mencari tapak melupuskan sisa radioaktifnya dalam tempoh 10 bulan beroperasi. Apa maknanya di sini? Maknanya di sini, selepas 10 bulan Lynas beroperasi, Pahang akan menjadi tapak pelupusan sisa radioaktif. Dan ini juga telah dimohon oleh pihak Lynas kepada kerajaan. Semasa mereka memohon lesen operasi ini, salah satu daripada apa yang mereka kata, mereka akan mencari tapak pelupusan kekal di negeri Pahang. Kawasan yang dicadangkan adalah kawasan yang kurang pembangunan, kurang penduduk, bekas tapak lombong atau pulau yang tidak ada penghuni. Ini cadangan dia. Ini cadangan yang dikemukakan kepada pihak kerajaan dan diluluskan. Bermakna kerajaan bersetuju menyerahkan satu kawasan di negeri Pahang nanti menjadi tapak pelupusan yang mengandungi sisa radioaktif. Siapa yang akan menanggungnya? Kita semua yang akan tanggung. Bila lepas 10-15 tahun Lynas balik kampung dia, siapa yang nak jaga? Yang kedua, dia kena bagi deposit sebagai cagaran. Lynas kena bayar 50 juta dolar, lebih kurang 150,000. Tuan-tuan, 150,000 bagi Lynas dia telah gigi dia je. Sebab untung dia 8 bilion setahun. Sedangkan di Bukit Merah, kos kita mengendalikan sisa daripada hari ini adalah 300 juta satu tahun. Masih ada 80,000 ton sisa yang perlu dilupuskan. Selepas 20 tahun tutup operasi, masih belum selesai. Dan Bukit Merah tutup kilang kerana bantahan penduduk. Penduduk Bukit Merah terpaksa berjalan berkilo-kilometer daripada Bukit Merah ke Mahkamah Tinggi Ipoh supaya kilang ini ditutup. Mereka terpaksa mengambil tindakan mahkamah. Perkara yang sama berlaku dengan Lynas. Penduduk telah memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur minggu lepas. Dan tarikh sebutan kes telah diperolehi. Sebutan kes akan dilakukan pada 28 hari bulan Februari ini, hari Selasa depan. Supaya kerajaan menarik balik lesen, kita minta supaya mahkamah putuskan pengeluaran lesen itu ditangguhkan, ditarik balik. Kita minta dia stay. Kita minta supaya semakan kehakiman dilakukan. Kerana apa? Kerana kita kata pengeluaran lesen itu tidak mematuhi piawaian yang sepatutnya. Kita minta supaya mereka tarik balik laporan kesan alam sekitar, buat baru menggunakan laporan alam kesan alam sekitar terperinci. Maksud terperinci berbeza dengan laporan alam sekitar yang awal. Mereka terpaksa mendapat persetujuan penduduk baru boleh bagi lesen. Kita minta itu. Kita minta supaya disemak semula. Kerana apa? Kerana masa mereka menghantar laporan kesan alam sekitar, semasa mereka ingin membina Lynas, mereka menggunakan laporan alam sekitar yang sama macam kilang-kilang lain. Mereka tidak mengaku mereka ada mengeluarkan sisa radioaktif. Mereka tidak menjelaskan bagaimana mereka nak uruskan sisa ini. Malahan pada peringkat awal bantahan kami pada tahun 2009, perkara ini dah 4 tahun dah sebenarnya, cuma memuncak tahun lepas, tahun lalu. Daripada 2009 kami dan rakan-rakan beberapa orang telah memohon bermesyuarat berkali-kali dengan pihak kerajaan. Kita kata boleh buat Lynas dengan syarat bawa balik sisa ni ke Australia. Itu je. Munasabah tak permintaan kita. Kalau mereka boleh bawa bahan mentah daripada Australia ke Kuantan, proses dekat sini, kenapa mereka tak boleh bawa balik sisa ke Australia? Apa alasan? Dan pihak kerajaan Australia memang daripada awal telah menolak bahawa mereka tidak akan menerima sebarang sisa yang mengandungi radioaktif daripada negara luar. Dan di Australia, kita dapat tahu bahawa
peristiwa bantahan penduduk tentang operasi yang sama telah berlaku sejak tahun 1987 lagi. 30 tahun dulu Australia telah mengalami masalah yang sama. Mereka terpaksa menerima bantahan penduduk menyebabkan kilang yang hanya 30 kali kecil daripada Linus ini tutup di Australia. Sebab itu Linus tak nak mohon di sana, kerana dia tahu kalau dia mohon memang tak boleh. Tapi kita yang terima ini menunjukkan kesan dan risiko yang kita hadapi. Sedangkan kita tahu bahawa Linus ini satu syarikat yang besar, kaya, banyak duit. Adakah mereka tidak mampu untuk bina kilang di Australia? Keuntungan yang diperolehi. Adakah mereka ingat bahawa dengan datang ke Malaysia ini mereka akan dapat beroperasi dengan mudah? Dia ingat kita ni semua akan menerima segala bahan sisa tai yang dikeluarkan oleh syarikat. Kita akan menjadi tong tai kepada mereka. Itu istilah kasar yang kita boleh. Tuan-tuan dan puan, jadi pada 28 hari bulan kami akan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk semakan kehakiman. Kata kita faham. Dan besok saya menyeru kepada semua rakyat, semua penduduk Berserah dan sekitarnya yang prihatin terhadap perjuangan ini untuk memelihara keselamatan, kesejahteraan kita dan generasi yang akan datang, untuk sama-sama kita berhimpun di Padang Kemunting, Padang MPK 4, bermula jam 9 pagi. Jangan bimbang, bawa anak dan seluruh keluarga, bawa tikar, boleh duduk secara santai. Program ini tidak ada sebarang perarakan dan sebagainya, hanya program santai untuk nak menyatakan kepada kerajaan bahawa rakyat telah sedar, rakyat prihatin terhadap persekitaran, keselamatan dan kesejahteraan. Rakyat tidak boleh diperbodohkan lagi. Itu yang kita nak nyatakan, bahawa Datuk Nan, walaupun cabaran dia setakat 20,000, kita pastikan besok kita akan keluar 40,000 orang. Seluruh Pahang akan berkumpul di Padang MPK. Dan saya juga mengharapkan agar semua patuh kepada arahan pihak polis. Kita ucap terima kasih kerana dalam mesyuarat perbincangan kita, pihak polis telah memberikan kerjasama yang sangat baik. Kita jangkakan akan ada banyak bantahan dan tentangan. Tetapi oleh kerana pihak polis pun sebenarnya mereka terpaksa, kerana Padang ini di bawah kuasa MPK. Dan MPK pun terpaksa kerana mereka telah diarahkan untuk bertindak begitu. Sehingga hari ini pun dia buat perlawanan rapi di Padang yang dia teruskan. Jadualnya besok pun ada. Tapi polis telah beri jaminan perlawanan itu akan dipindahkan ke Padang lain. Mereka akan beri laluan kepada kita. Jadi saya mengharapkan agar semua beritahu jiran-jiran, beritahu rakan-rakan yang ada. Saya jangka dan kita dapat maklumat daripada rakan-rakan di Perak, di Selangor, di Negeri Sembilan akan datang dengan 20 buah bas. Jadi kita perlu beri semangat yang sama, lebih berat dan lebih besar. Orang Pahang kena, sebab orang luar bagi sokongan kepada kita. Bukan setakat mereka yang menyokong kita, mereka yang terlibat dalam semua projek-projek yang mendatangkan bahaya. Di Bukit Koman akan datang, penduduk Bukit Koman akan bersama dengan kita. Penduduk di Rawang Selangor yang menghadapi masalah kabel elektrik berboltan tinggi. Penduduk di Cameron Highland yang menghadapi masalah pembinaan incinerator. Orang Sarawak yang sedang menghadapi masalah kilang aluminium yang pencemarannya besar dan hebat juga sedang berlaku di Sarawak. Semua pihak yang memperjuangkan alam sekitar akan hadir besok. Dalam masa yang sama, beberapa tempat juga akan mengadakan perhimpunan. Di Kuala Lumpur akan diadakan perhimpunan di Madu Junction. Di Perak, di depan kilang Bukit Merah yang lama. Di Pulau Pinang akan diadakan di Padang Kota. Di Sabah akan diadakan perhimpunan di Tanjung Aru. Di Sarawak juga akan diadakan di Kuching, Bandar Kuching. Jadi ini adalah sambutan himpunan seluruh rakyat Malaysia. Pahang dan Kuantan mendapat satu penghormatan kerana kita menjadi tuan rumah. Oleh itu, kita perlu tunjukkan bahawa kita ini juga, masyarakat Kuantan ini juga adalah masyarakat yang berilmu, ada pengetahuan, ada maklumat, dan kita bertindak berasaskan fakta, bukan berasaskan emosi semata-mata. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya minta besok supaya semua turun pukul 9 pagi, sekejap ya, 9 habis kita jangka 12. Pukul 9 sampai pukul 12. Lepas itu kita buat program keluarga biasa. Dan polis pun bagi kita masa sampai pukul 12 je. Besok, walaupun siang. Pukul 12 dia boleh. Dia akan tutup jalan, 2 jalan di situ untuk beri laluan kepada kita. Jadi polis bagi kita sama sangat baik.
Kita harap janji polis ini akan terlaksana dengan baik besok. Tidak ada sebarang provokasi. Ini adalah gerakan rakyat yang inginkan supaya semuanya berada dalam keadaan baik, keselamatan dan kesejahteraan alam sekitar dan kita semua akan terpelihara, dan kita bertanggungjawab untuk mewariskan alam ini kepada generasi yang akan datang dengan baik. Jangan kita jadi orang yang dipertanggungjawabkan kerana mewariskan alam yang tercemar oleh generasi kita yang akan datang. Tuan-tuan, saya rasa setakat tu semua dah nak balik dah ni. Saya bagi masa 10-15 minit. Jadi saya sekali lagi berterima kasih kepada semua, mengharapkan sangat sokongan, terutamanya mereka yang duduk di sekitar Kuantan. Wallahu a'lam.